Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di Karos. Hari ni kita nak bagi satu tip yang mana kalau umpamanya ABS rosak, ABS pump ni, ABS pump rosak, dia akan ada lambang ABS kat meter tau. So ada setengah orang itu dia anak muda, dia disable apa ni ABS di dalam secara manual lah. Pattern lama punya tak ada ABS ni kan. Dia matikan sistem kat sini. Lepas tu dia sambung dengan brake pump. Okey, sebenarnya tak perlu guys. Tak perlu. Memang benda ni mahal. Benda betul ni original memang mahal. Kalau beli OEM pun mahal. Tu apa yang perlu buat? Apa perlu buat? Tak perlu. Benda dah ada ABS semua tak perlu. Ada setengah orang lah, mekanik kata ataupun setengah, bukan semua, dia nak mudah, dia kata nak tolong. Semua memang niat tu bagus, tapi cara tu tak kena lah, sebab berapa nak pergi wang ABS dah ada, berapa nak pergi matikan, lepas tu pakai sistem lama. Sia lah beli yang model ada ABS. Harga kita beli yang ada model ABS ni dia lagi lebih mahal daripada pack standard yang tak ada ABS. So hampa pergi cari half cut, pergi beli half cut dia sama. Kalau maybe 1.3 sama, pasu 1.3, 1.5 pun sama, 1.5. Half cut dia murah. Hampa pakai, hampa test tengok. Kalau hampa masuk ni, pump balik, bleeding balik secara elok, lampu tak naik, cun. Tu je guys. Half cut harga tak mahal. Kalau hampa beli dalam pasalnya tak sampai 100 lebih lah. Beli kalau kata dekat dia, kalau pakai dalam seminggu tak jadi balik, kita tolak balik. Selalunya kedai half cut dia pun faham, dia akan bagi return balik, ambil yang ni. Sebab benda ni banyak kat half cut. So tak perlu lah buat cara mudah. Contoh orang thermostat ada, pergi buang thermostat, pakai direct. Contoh macam tu. Itu semua buat pandai sendiri. Bukan saya nak kata semua orang. Ni pendapat saya. Kalau benda boleh harga original, tapi half cut, barang original, tapi tak rosak, pakai lah. Kalau ada duit, beli baru memang mahal lah. Original. OEM ni ada yang bagus, ada yang tak bagus. Half cut pun ada yang okey, ada yang tak okey, tapi majoritinya okey lah. Tapi kena faktor, sebab tu kena buat janji dengan half cut punya owner. Kalau kata balik pakai tak okey, return balik lah dalam masa seminggu ke. Benda ni pasang beritahu dah. Kalau dia naik lampu. Dia bukan tunggu sampai berapa lama baru dia nak bagi signal. Kalau tak rosak, dia akan naik terus lampu. Itu guys. Jangan lupa subscribe. Ada ilmu kita kongsi. Benda boleh pakai secara original, pakai. Tak perlu nak jimat-jimat, nak buang jalan manual balik. Apa dia? Okay guys, itu je untuk hari ni. Jangan lupa subscribe.